sebab masa tu tak ada buat apa, kan, dah tak ada kerja, ada habis anak kahwin apa semua-semua, dah tak ada apa-apa, kata takkan nak duduk saja kan. Jadi mesti nak cari something untuk, kadang kita nak keluar duit kan, kita nak something masuk juga kan. Jadi tu yang start try, tapi tak beritahu kat husband nak masuk kelas ni sebab kan kelas tu mahal sikit kan, 1,800 macam tu lah. Dia kata tak apa, ikutlah, kalau rasa confident nak buatlah. Lepas tu okey, buat. Ya betul. Saya sarankanlah, walaupun saya taklah proactively market, tapi saya sarankan siapa yang macam memerlukan side income, better earn dalam USD lah. Lagi baloi 4 kali ganda lagi tinggi. And dia punya market customer base dia lagi besar daripada Malaysia. Sesiapa yang dalam proses untuk bersara ataupun nak bersara awal ke ataupun bersara wajib ke, cuba cari satu ilmu atau cari juga yang penting adalah duit yang kita perlu untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kita pergi umrah banyak kali ke, lepas ni ada masa kan. So joinlah eBay dan carilah sumber ilmu yang betul-betul reliable, yang betul-betul berkualiti, dan join kelas Dr. Zul. Bagi orang-orang kat luar sana yang sedang mencari pendapatan lebih atau yang tidak ada pendapatan, bolehlah join Export Academy sebab dia menyediakan peluang yang kata legit lah untuk menjana pendapatan. Bukan pendapatan yang sikit, tapi bahkan ada yang menjana lebih daripada apa yang disangka. Duduk Malaysia tak apa, janji gaji USD.